Dia sebenarnya bukan subjek baru. Dia adalah sebahagian besar daripada yang kita sebut sebagai merentas semua disiplin ataupun subjek. Jadi pembentukan karakter ini adalah pendekatan kita untuk meneguhkan kembali soal nilai, karakter, adab dan akhlak anak-anak yang kita pastinya sekarang ini menjadi tumpuan pada semua pihak. Jadi dia akan berlaku dalam semua subjek. Kalau cikgu sains akan bercakap tentang pembentukan karakter dalam bidang sains, cikgu bahasa Inggeris boleh melakukan pembentukan karakter dalam kelas bahasa Inggeris, dan begitu juga lah dengan guru-guru yang lain. Saya tidak fikir ia dilakukan secara tergesa-gesa kerana soal pembentukan karakter ini adalah komitmen Kementerian Pendidikan Malaysia sepanjang tahun, sepanjang zaman dan sepanjang kementerian ini wujud. Jadi kita memberikan tumpuan kali ini dalam soal pendidikan karakter ataupun pembentukan karakter ini dalam kurikulum baru sebagai satu highlight of the curriculum. Ada banyak highlight kurikulum, kita ada kurikulum bersepadu dan sebagainya, tapi this is one of the highlight yang sebenarnya menjawab persoalan rakan kita tadi terkait rapat dengan apa peranan semua. Jadi pembentukan karakter ni boleh dilibatkan ibu bapa, komuniti, kementerian, GLC dan siapa sahaja yang melihat bahawa soal pembentukan karakter ini adalah soal keras dan sangat penting dalam pembentukan sasiah anak-anak. Fadlina turut meminta semua pihak memberi ruang kepada guru dan murid menyesuaikannya. Beliau berkata demikian selepas merasmikan wacana Fikrah Siddiq Fazil bersempena Muktamar Wadah Negeri Pulau Pinang di Institut Pendidikan Guru IPG.